Korang yang suka lauk kampung masakan Nogori 9 tu, dekat sini ada daging salai, ada itik, ada siput sedut, ada udang galah masak lomak, ada asam pedas tete, ada tempoyak, ada sambal hijau, sambal merah, ada macam-macam lauk masakan Nogori weh, lauk kampung. Tengok ikan patin masak tempoyak pun ada kat sini. Yang penting kan, kedai dia vibe-vibe kampung gitu. Itu yang best makan dekat sini. Kali ni jom kita nak makan lauk masakan Nogori, lauk kampung dekat mana, Bik? Nasi campur pagi malam, lomak salai dekat Bangsa. Jom kita. Hello, what's up guys? Kat sini memang macam-macam lauk masakan kampung Nogori 9 ada. Macam korang tengok ni, ada daging salai masak lomak, ada apa, itik masak lomak, ada siput sedut masak lomak, udang galah masak lomak pun ada. Yang lagi best ada ikan patin masak tempoyak, ada apa, asam pedas daging tetel. Lepas tu ada macam-macam, ada ayam goreng, ada sotong celup tepung. Lepas tu ada macam-macam ulam-ulaman, ada tempoyak, ada sambal hitam, sambal merah, sambal hijau, ada macam masakan Padang dah. Ada macam-macam lagi lauk masakan kampung. Ini kita orang kat sini, kita try lauk signature kat sini. Tengok. Dia kata tu lauk tampin, nampak? Ada Asli tampin. So ni lauk yang aku makan, aku ambil itik masak lomak, sotong tepung, daging salai masak lomak, paru belada dengan ni asam pedas tetel. Masak lomak yang aku ambil, ikan patin, udang galah, siput sedut, lepas tu ada ayam goreng lah. Sambal sikit. Jom kita makan. So apa lagi kita makan lah lauk kita ambil. Yang aku makan ni daging salai masak lomak. Dia rasa pedas tu, dia rasa pedas-pedas sikit. Dia lebih kepada rasa lemak dan manis tu lah. Yang Syafiq makan ni siput sedut, memang rasa lemak dia memang kuat. Aku tahu letak santan berapa kotak. Ni pula dia punya itik masak lomak. Kau tahu betapa creamy-nya tau. Ni pula dia punya udang galah. Udang dia memang fresh. Itu je aku boleh cakap. Lepas tu lauk-lauk lain kat sini, dia punya ikan patin masak lomak. Kau tengok, hui, ni masakan orang Pahang ni. Dia ada sekali dekat sini. Makan dengan nasi, dengan ulam-ulaman, dengan tempoyak, memang sangat ngam. Macam aku makan dia punya sotong celup tepung. Ini best selling, dia pakai sotong fresh, bukan sotong frozen. Cicang dengan sambal hijau dengan sambal merah ni memang ngam. Dia macam ala sambal-sambal Padang, nasi Padang gitu. Ni pula dia punya ayam goreng, rata-rata makan dengan paru belada, memang sedap. Lauk kat sini memang sedap makan dengan nasi. Yang ada makan pula dia punya asam pedas daging tete. Asam pedas dia memang sedap, ada rasa pedas-pedas, ada rasa manis tu lah. Lepas tu kita kena sekali air-air dalam botol kaca, air-air legend ni kan. Syafiq minum tarik, air tembikai, air asam asam boy. So kalau nak rasa makanan Nogori, lemak salai kat sini aku suka. Dia punya pekat gila punya kuah lemak. Aku tak tahu dia pakai santan sekilo ke apa. Tak kedekut lah. Lepas tu dia pedas. Kalau tak pedas bukan lomak salai. Apa-apa pun, jom kita makan.